tentang kesihatan saya. Saya adalah salah seorang pesakit kanser leukemia CML stage 4. Waktu tu doktor mengesahkan saya hanya boleh hidup 6 bulan lagi. Saya rasa dunia saya gelap. Dah tak ada, untuk masa depan saya dah tak ada, walaupun keadaan anak saya masih kecil lagi. Sampai satu tahap ketika saya rasa saya dah tak boleh untuk saya meneruskan kerjaya saya. Walaupun suami dan keluarga saya menyokong saya daripada belakang, dengan keadaan saya mengambil ubat dos sebanyak 600 mg setiap malam. Selepas saya makan, saya memang tak menyedarkan diri saya. Saya tak tahu apa terjadi waktu saya dah tidur. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Walaupun saya makan ubat dengan keadaan darah tinggi, saya masih mencuba pergi ke klinik swasta untuk ambil sampingan lain. Sebab dalam waktu saya mengidap dalam 10 tahun, saya selalu buat bomero tepuk belakang di bahagian pinggul saya dalam setahun 2 kali. Sampai satu tahap ketika saya dah mencuba dengan kaedah di klinik swasta, doktor sahkan saya ubat turunkan menjadi 400 mg dan saya dah berkurangan, turun ke tahap 2. Sampai satu ketika tahun lepas, suami saya berjumpa dengan Dr. Rozi untuk membeli air Kangen water ni. Sebab masa tu suami saya pun ada salah seorang pesakit gout. Waktu suami saya bawa pulang air Kangen ni, saya tak terfikir pun untuk saya nak minum. Saya rasa saya reda lah apa yang terjadi pada diri saya. Sampai satu tahap ketika saya demam, tak boleh bangun. Suami saya dah marah dengan saya, dia cuba paksa saya untuk minum. Waktu itulah saya cuba minum sampai ke tahap sekarang apabila saya selalu berjumpa dengan doktor. Doktor telah mengesahkan saya, kanser saya telah turun menjadi normal semula. Saya begitu terasa gembira, terharu sebab saya dapat merasakan air Kangen water ni satu nikmat untuk diri saya. Saya rasa saya boleh berjuangkan diri saya untuk terus saya berjuangkan yang terbaik lah, untuk berkongsi dengan kawan-kawan, rakan-rakan dan keluarga saya sendiri. Saya terima kasih juga kepada Dr. Rozi, Puan Raini dan juga Kak Dewi kita, Kapten Julie dan Encik Saiful. Banyak membimbing saya sampailah saya ke tahap ini. Saya rasa, tak tahulah cakap lah, terlampau seronok, gembira sebab doktor telah mengesahkan saya bebas daripada pesakit kanser. Terima kasih kepada kawan-kawan yang banyak bantu saya. Terima kasih juga pada yang lain. Terima kasih. Terima kasih Puan Zuraida atas perkongsian beliau.